Dah lain betul dah kedai ni. Menu pun dah banyak baru-baru. Dekat sini kan, dessert, pastry dengan western food cukup famous. Ni cuba kau tengok sendiri kan. Kan unik-unik dia buat ni. Ada tak yang dah pernah sampai dekat sini? Sekarang kedai dia dah baru, dah cantik. Sebelum puasa hari tu, lain rupa kafe ni. Akak tu bagi tahu hari tu makanan dia lagi banyak daripada yang sebelum ni. Kafe ni kan, semenjak saya kenal dulu, dia ada aura dia sendiri tau. Biasanya lah pukul 12 lebih sampai pukul 2 petang tu penuh orang. Kau pergi pukul 11 lebih pagi ataupun lepas pukul 2 petang, macam tu cantik. Yang bekerja dekat MITC, dekat iCrow kan, yang berdekatan dekat situ memang makan dekat sini. Terutamanya yang perempuan-perempuan lah. Dia jaga kualiti dia, dia jaga servis dia, dia jaga kebersihan dia. Itu pasal lah ramai yang datang makan dekat kafe ni. Harga dia pun saya rasa okey, bawah RM10. Ada yang belas-belas ringgit pun ada. Mungkin itu pun salah satu sebab kenapa ramai. Nak sambut birthday dekat sini pun boleh. Kek dia kan banyak jenis, semua dia buat sendiri. So kalau korang ada ke MITC, boleh singgah dekat sini tau. Yang mana dah pernah sampai tu kan, pergilah repeat. Suasana baru sekarang. Nama dia kan Manis. Logo kedai dia huruf M macam ni, macam Majin Buu tapi bukan. Boleh pergi cuba. Okay, bye.